Okey tuan-tuan, hari ni aku nak review mata pisau ni. Orang beli kat Shopee dalam RM7 kot, sekalipun dah RM11. Untuk lalang tengok rumput ni kes 1 bulan 1 bulan aku tak turun. Bulan puasa tengok berapa tinggi dah. Jadi kita cuba tengok. Daripada aku, pisau ni memang bagus jugalah. Cuma Common radius, dia punya radius punya mata ni tak terlampau panjang. Kalau 12 inci 14 inci punya mata pisau yang biasa kita pakai, sedap sikit lah sebab dia luas kan, dia panjang. Jadi sekali kita swing tu besar lah dia punya apa, dia punya potongan dia tu kan. Yang ni dia kecil sikit, so banyak kali kau swing sikit lah. Itu kelemahan dia kat itu. Kebaikan dia kalau langgar, contoh langgar ni, dia tak dia apa, tengok dia tak melantun lah, tak melantun macam sebagaimana kita pakai mata pisau biasa. Tak melantun lah.